Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan isu halal dan haram, peranan umat dalam menaganinya, ini isunya sangat berat. Dan bawa tajuk ini lantaran daripada ceramah yang telah disampaikan bersama dengan Yang di-Pertua Perbandaran dan kaki tangan Majlis Perbandaran Langkawi. Oleh kerana kita di Kedah ni hanya ada 2 pegawai dan penolong pegawai berkaitan dengan halal, dan di peringkat kebangsaan pun kita tak cukup. Dan baru ni pun saya bermesyuarat dengan Tan Sri Datuk Beri Lembut, Ketua Hakim Syar'i Negara, walaupun kita menerima tawaran dan offer daripada Taiwan untuk membuka hub halal di sana, tetapi terus terang negara kita tak mampu. Memang betul kita ramai dari sudut bilangan ustaz, tapi ustaznya kita sediakan itu sekadar mengetahui dalam disiplin ilmu masing-masing. Kalau tanya tentang food safety tak tahu, kalau tanya tentang hazard analysis, critical control point, HACCP pun tak tahu, kalau tanya soal GMP pun tak tahu. Sedangkan perkara ni tuan-tuan, Masya Allah, ni perkaranya sangat berat. Tuan-tuan bayangkan bagaimana sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini disebut oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sabda Nabi, la tuftahalna al-Qastatiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dhalikal jaish. Kata Nabi, bumi Konstantinopel itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik raja, yaknilah raja yang membuka bumi berkenaan, dan sebaik-baik tentera yang bersama dengan raja itu. Lalu kalau kita nak menceritakan siapa raja berkenaan, maka sudah tentulah jawapannya Sultan Muhammad Al-Fatih, ataupun Sultan Muhammad Ibnu Sultan Murad, ataupun disebut sebagai Mehmet yang kedua. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimulakan oleh Allah, siapa Sultan Muhammad? Kalau nak cerita banyak. Dia ni salah seorang yang menguasai, Masya Allah, berbelas bahasa. Latinnya boleh, bahasa Cina pun boleh, Arab pun boleh, Parsi pun boleh, banyak bahasa tuan-tuan. Maka sebab apa beliau menjadi seorang insan yang sangat hebat? Kalau dilihat daripada kecil, bagaimana bapaknya Sultan Murad itu mengambil di kalangan ahli sufi, menjadi tukang masak, berada di istana, yang akhirnya melahirkan seorang tokoh ataupun peribadi dirinya sangat hebat yang bernama Sultan Muhammad. Sebab tu bila mana kita sebut soal Sultan Muhammad Al-Fatih, mesti dilihat secara vertikal dan horizontal. Mesti dilihat bukan sekadar bagaimana dia menakluk bumi Konstantinopel, tetapi bagaimana dia ditarbiah, dia dibela, dia dijaga oleh bapaknya sejak daripada kecil. Maka sebab itulah tajuk ni tajuknya sangat mustahak. Dan ana ta'aruf sedikit sebanyak tentang diri. Pertama, ana lahir di Perlis tahun 1980 berapa tu, rahsia lah, rahsia. Dan kemudiannya pula pernah bersekolah di Al-Ma'ad, Yayasan Islam Negeri Perlis, satu sekolah dengan Datuk Syekh Badruddin. Cuma dia tu lapis Hawaii, dan dia Bu Hasan Din, Datuk Harun Din, ni semua produk Alawiyah. Dan kemudian tamat di Alawiyah tingkatan 3 dan sempat mengambil syahadah di Rasah Iqtidiyah di sana. Anda juga mendapat tawaran daripada Mahad Al-Azhar bagi melanjutkan pengajian pada waktu itu, tetapi terpaksa menolak oleh kerana anda merupakan anak tunggal lelaki dalam keluarga, jadi mak tak bagi. Dan kemudian anda memilih untuk menerima tawaran daripada Kerajaan Negeri Perak untuk masuk ke Sekolah Agama Izzuddin Shah, satu sekolahnya sangat hebat, melahirkan produk sebagaimana Asmuniawi, Siddiq Fadil, Syuaib Din, termasuk Dr. Zaid Hamidi sendiri pun produk Izzuddin. Dan memilih untuk ke sana mengambil Pat Senawi dan juga mengambil SPM di sana, termasuk alhamdulillah menerima anugerah sebagai tokoh pelajar dan pelajar SPM atau terbaik pada waktu itu. Dan kemudian selepas daripada itu anda ke Mahad Tafiz Negeri Kedah, di bawah bimbingan Syekh Qadri Al-Hafiz,
dan kemudian ke Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, dan kemudian ke UKM, dan tesis dalam bidang undang-undang. Walaupun anda punya teras adalah merupakan pengajian syariah. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan anda merupakan pengkuliah tetap. Kalau dalam slide tu saya beringkas. Sekarang tuan-tuan kata angkat bakul susah pula. Tadi pun dah kena angkat bank, letih juga. Jadi anda pengkuliah tetap di Culan Tower, di Menara Maybank, Menara Citibank, Menara M-Bank. Dan insya-Allah kalau sini dapat radio bernama, dapat ke sini radio bernama. Jadi bulan hadapan anda akan ke udara tentang isunya sama, isu halal haram, dan juga akan berkudara secara live di Radio IKIM. Kerana hari ini tuan-tuan banyak isu. Sekarang ni mungkin tuan-tuan tak boleh bayang lagi. Tuan-tuan fikir halal ni sembelih, halal ni makan, babi tak ada, hot tu sajalah. Dia tuan-tuan tahu bila mana sebut soal halal dan haram. Tapi kalau nanti tuan-tuan ikuti sampai selesai ceramah ni, barulah tuan-tuan akan nganga. Baru oh macam tu, baru tahu. Dan dipikir benda ni benda mudah, sebab kita tak ambil berat. Orang Islam ni, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, salah satu jenayah paling besar yang dia buat, yaknilah jenayah malas berfikir. Itulah jenayah yang paling besar yang telah dilakukan oleh umat Islam sekarang. Dan anda sudah berumah tangga, alhamdulillah, punya seorang isteri, dan isteri pun ikut sama malam ni. Bukan kata ikut sama-sama tak makan pada tengah hari tadi, dan makan roti. Tidak, aku terlepas peri lagi mampu. Sebab tadi letih Syekh. Tuan-tuan bayang, lembaga hasil sungai petani tu bangunan ni bukan kecil. Itu pun baru satu floor Ruqyah. Lagi 3 floor. Anda kata tunggu aku balik pada Langkawi ni Isnin malam Selasa. Teruk tuan-tuan, letih. Dan malam ni pun anda tu terang gagah. Memang kepala pun rasa pening sikit. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ni, bersama dengan teman seperjuangan dan guru Habib Munzir Al-Musawwar, Tuan nombor 10, ni gurunya nak kasih Tok Oyu Saleh. Anda sempat juga menadah dengan tu kopiah tu, jangan tengoklah, ataupun buat tak nampaklah, senang. Anda juga sempat menadah dengan Pak Tir, dan yang ni kami pilot batch halal bagi UKM. Kami merupakan penerus dan pelopor, dan yang duduk sebelah kanan anda tu kemeja putih, tu Setiausaha Agung Pehmong, dan orang yang kuat menggerakkan halal dalam negara kita. Yang tuan-tuan makan apa semua tu jasa dia lah tu. Termasuk buat audit halal sampai ke Korea, dan banyak tempat. Cuma kita ni bekerja di belakang tabi. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi yang pertama, ringkas ceritanya apa dia halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Allah Taala tuan-tuan dalam ayat ni Allah tak mention langsung ya ayuhan mukmin, tidak. Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makan oleh kamu daripada perkaranya halal dan baik. Sebabnya halal belum tentu baik, dan juga yang baik belum tentu halal. Dan kemudian kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sama sekali kamu menuruti jejak langkah syaitan. Ni amaran yang tegas daripada Allah Subhanahu wa taala, itu secara general, secara umum. Maka kalau kita melihat dari sudut Malaysia Standard, bila sebut Malaysia Standard, siapa yang buat? Ada orang mungkin dia selalu tengok MS 1500. Apa benda tu? MS tu Malaysia Standard. Siapa yang buat ni? Jabatan Standard Malaysia. Ini yang menetapkan standard. Bila sebut halal, kita mesti kena ada standard. Apa Malaysia punya standard? Apa kita punya rujukan? Berpandukan apa? Berpandukan kepada Qaul Mu'tamad mazhab al-Imam Syafi'i. Semuanya mesti diambil kira. Jadi kita punya standard. Jadi bila sebut halal, yang dikatakan standard halal Malaysia, yang pertamanya tidak mengandungi mana-mana bahagian ataupun produk daripada haiwan yang tidak halal kepada orang Islam. Haiwan yang tidak halal ni jelas. Dan pertama, cikba. Kenal cikba? Hidung besar 2, babi lah tu, aku panggil cikba.
Kan, bukan cipta tu bini orang baru ni dapat baby dah. Tu cipta, hok ni cikba. Kan, cikba. Jadi kan tu contohnya tidak halal anjing. Kan, makhluk dua alam. Haiwan-haiwan yang diberikan makan dengan benda bernajis. Contoh kemarin anda sembang dengan pegawai perikanan Terengganu, ada kes di Perak. Anda pun tak tengok paper. Dan disebut kes ternakan ikan keli. Ada satu tempat di Perak yang terang-terang dilemparkan masuk babi seekor, kan, masuk dalam kolam ikan keli. Jadi itu haiwan yang diberi makan benda najis. Jadi itu pun telah ada fatwa yang dikeluarkan. Dan yang keduanya pula, ataupun haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Walaupun lembu sekalipun, kambing sekalipun, tetapi kalau tidak sembelih menurut hukum syarak, maka tetap dikira sebagai haram. Sebagaimana ada orang asli masuk hutan. Dia masuk hutan, tuan-tuan, boleh pelanduk. Boleh pelanduk. Dia pun tanya pada kawan, hantar orang makan lah. Kawan dia ni Islam. Kawan dia pun beritahu, aku dah tak sebelah tak makan. Dia tak cerita benda betul. Dan bulan depan, tuan-tuan, orang asli ni bukan Islam ni sembelih sungguh. Sembelih cara dia. Dia pun semawa makan. Kali tu senyap, dia kata aku sembelih dah ni. Jadi bila sebut sembelihan ni, tuan-tuan, mesti ada piawai. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, fa iza zabahtum fa asinu zibhah. Bila mana kamu sembelih, kamu mesti bersikap ihsan. Selain daripada melafazkan Bismillah, Allahu Akbar, selain daripada terputus urat halkum dan marih, saluran pemakanan dan saluran pernafasan, mesti juga dipastikan urat wadajain. Wadajain tahu, urat tengkok kiri kanan. Yang terbaik itu juga mesti putus. Bukan semata-mata halkum dengan marih. Walaupun tuan-tuan dah mungkin puluhan tahun jadi tukar sembelih lembu dekat surau, dekat masjid, tapi ada orang bila kita tanya mana urat wadajain, dia tak tahu. Kita nak menyempurnakan penyembelihan, sebab tu kena mengaji. Sebab tu anda minta AJK kena duduk. Kalau AJK buat mesyuarat rugi. Sebab betul boleh tengok rakaman, tetapi masalah kita tidak boleh berdialog secara langsung. Tak puas hati apa, terus tanya. Jadi tak boleh kalau tengok rakaman. Yang keduanya pula, tidak mengandungi bahan najis. Tu bila kita sebut soal halal, tidak mengandungi bahan najis. Yang ketiganya pula, selamat dan tidak memberikan mudarat. Kemudian yang keempat, tidak disediakan, diproses atau dikelam menggunakan peralatan yang dicemari bahan najis. Ini banyak. Kalau di United Kingdom, mesin slaughternya sama, dia sembelih babi, dan mesinnya sama, dia gunakan untuk proses lembu. Jadi ini tidak dibenarkan, tak boleh. Dan kemudiannya pula, tidak mengandungi bahagian atau anggota manusia atau juga hasilannya. Betul, tuan-tuan, bukan Dracula. Walaupun baru ni ada gambar Dracula Untold Story yang memfitnah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita bukan Dracula, kita terhisap darah orang. Tapi tanpa tuan-tuan sedar, bini tuan-tuan pun guna produk yang mengandungi bahan manusia. Tempek kat muka, tempek mengetah. Dan kemudian yang terakhir, semasa penyediaan, pemprosesan, pembukusan, penyimpanan, pengangkutan, makanan itu mesti diasingkan daripada butiran A, B, C, D atau E. Sebab itulah jadi isu baru ni Cadbury. Isu Cadbury ni pun masalah. Sebabnya pertama, kawan-kawan kita di JAKIM pun tak cerdik juga, sampai sanggup buat demonstrasi nak makan Cadbury. Jadi kena profesional. Selaku kita, kaki tangan kerajaan, kena profesional. Jangan sampai nampak terhegih-hegih sangat. Yang nak demo tu pun kawan kita juga, Ustaz Amri. Jadi tak boleh begitu. Isu ni mesti ditangani secara profesional. Isu Cadbury, tuan-tuan, dia soal berlaku cross contamination, soal pencemaran silang yang berlaku. Mungkin DNA babi itu disebabkan mungkin soal stok, mungkin transport. Jadi kita tak tahu. Yang penting bukan ingredient. Dan sejak daripada peristiwa itu, Cadbury sudah melantik eksekutif halal.
Dulu orang melihat eksekutif halal ni sebagai satu perkara yang tidak penting. Tetapi dalam suasana hari ni Kelang banyak kena sabotaj. Contohnya pernah berlaku pada roti hi-fi, yang pernah berlaku kepada syarikat pemprosesan ayam dini poultry di Perak, dan sampai dia melantik seorang ustaz yang bertanggungjawab dalam bidang syariah, yang boleh bercakap soal halal haram yang jelas tentang isu yang disebut dalam kitab, dan barulah company dia boleh diselamatkan, barulah orang yakin, tuan-tuan. Dan sebab tu ustaz ni perlu dalam industri. Dan kerana tu baru ni timbalan Ketua Pengarah JAKIM Dr. Luqman Abdul Rahman, kami punya presiden dan presiden PHMA, kita berbincang dengan Naib Chancellor UKM supaya hari ni kena pastikan para ustaz ni dia mesti marketable, dia mesti laku pada pasaran. Bukan tahun 80, tahun 90, tahun 2000 duk kerja keluar, kok tu lah juga. Ininya masalah ustaz banyak menganggur. Sedangkan industri Kelang sangat perlukan ustaz. Ustaz memang ramai, tapi kalau takat boleh khutbah tu ramai lah. Dan baca kitab pun tak ramai juga. Nak cari yang alim macam Azhar Idrus pun tak ramai juga. Kalau nak cari huk mengapu ramai. Jar pergi baca nasab, pening huk tu ramai. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Sebab tu hari ni tanggungjawab universiti, tanggungjawab pusat pengajian mesti menyediakan para pelajar pengajian Islam sebagaimana yang diperlukan oleh pasaran. Ini sekarang tahun ni tak ada Jacob. Jadi pelajar kita kembali tanam manggu, kembali menganggu, tak ada. Dan sedangkan tuan-tuan peranan orang yang ada ilmu ni besar, nukleus sel ulama. Nabi pun sebut al ulama warasatul anbiya. Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang, orang pandang ustaz ni sebelah mata. Wahal Cina pandang ustaz, tuan-tuan, sangat bernilai. Terutama ustaz-ustaz yang ada kepakaran dalam bidang halal. Ada satu sahabat Cina sampai bagi pada dia perempuan sampai offer 60,000. Kita orang cuma nak CJ halal. You nak apa? Request. Bagi tahu. Nak apa? Tak cukup seorang perempuan, kita bagi dua. Tak cukup 60,000, 200,000 kita bagi. Kami cuma nak CJ halal. Dan di peringkat kami, tuan-tuan, di peringkat Persatuan Eksekutif Halal Malaysia, kita sama sekali tidak menerima budak food science dan sebagainya. Kita hanya menerima budak pengajian Islam. Itu sahaja. Sebab apa? Ini melibatkan soal integriti. Ini bukan main-main. Masuk industri ni, tuan-tuan, Kelang ni sehari berjuta beruntung. Kelang-kelang yang besar terutamanya, pendapatan tahunan pun berbilion. Jadi kelang-kelang yang macam ni, tuan-tuan, budak food science mampu jahanam. Dipitak duit seketul, hang pejam mata lah sikit-sikit. Sikit-sikit ni pejam, jangan duk cerewet sangat. Contoh. Sebab tu kami tak terima budak food science, sebab ini orang yang tidak ada kepakaran, orang yang tidak ada authority untuk membahaskan soal halal haram yang duduk dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pelajar pengajian Islam, ya, memang orang yang sepatutnya. Sebab tu mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ini, yang pertama soal halal. Yang ni saya rasa clear. Setakat ni rasa tuan-tuan tak ada apa nak tanya. Pada ni clear. Yang keduanya pula, apa itu haram? Haram ni yang pertama alkohol. Dan alkohol ini bukan semua alkohol haram. Dulu Arqam buat minyak wangi. Minyak wangi non alkohol, kaya al-Arqam. Bukan semua alkohol, tuan-tuan, haram. Alkohol mesti dilihat pada sumber. Kalau tuan-tuan kata alkohol semua adalah haram, sini ada orang Terengganu. Mana orang Terengganu angkat tangan? Tak pun bini orang Terengganu ke? Tapai pernah makan. Tak payah Terengganu lah, orang Kedah pun makan tapai. Tuan-tuan, dalam tapai ada 6% alkohol. Jauh lebih banyak daripada jumlah liquid alkohol yang dibenarkan oleh JAKIM. Tapi makan tapai boleh, makan tapai halal. Sebab apa? Alkohol yang duduk dalam tapai itu bukan sebagaimana alkohol yang dibuat proses fermentation bagi menghasilkan arak, bukan daripada sumber najis. Dan begitulah juga alkohol dalam minyak wangi, tuan-tuan. Kajian daripada Mujamak Fiqh memperlihatkan bahawa alkohol dalam minyak wangi itu tidak najis. Pakailah nak pakai Estee Lauder ke Avon ke Jebon, lantakmu pakai. Sebab apa? Alkohol itu tidak najis.
Cuma dulu 10 tahun dulu, 15 tahun dulu kita tak faham. Sebab tu bila timbul isu alkohol, kita jadi keliru. Kan, kita jadi keliru. Yang keduanya pula khinzir. Kan, khinzir tu babi lah. Babi tu cik balah, huk tula, sama. Yang mana soal yang ada babi, hasilan babi, semua haram tuan-tuan. Yang ketiganya pula bangkai. Bangkai yang kita sebut tadi, walaupun lembu tak sebelah, bangkai. Kemudian hasilan darah, tak boleh. Dan kemudian ramuan yang syubhah. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, tu nampak. Itulah cik bah. Cantik tak cik bah? Jadi tuan-tuan, babi inilah merupakan haiwan paling ekonomi, paling hebat. Lembu nak hadam makanan susah. Babi 1 jam boleh proses je. Dia makan benda kotor. Babi sendiri mati pun babi juga makan. Itulah babi. Tapi hari ni manusia pun sama. Manusia makan manusia. Manusia perkena manusia. Ada orang bangun pagi-pagi, dia duk fikir hari ni aku nak makan apa. Ada orang duk fikir aku nak makan kat mana. Ada orang fikir aku nak makan siapa. Tu satu geng lah tu dengan cik bah. Dia kerja nak kena orang, nak makan siapa. Ini masalah. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini ada 40 perkara yang terhasil daripada babi yang banyak digunakan dalam industri hari ini. Contoh, tuan-tuan tengok rokok. Perkara 24 menggunakan hemoglobin darah babi. Dan yang ini disahkan oleh Profesor Simon Chapman di Universiti Sydney di Australia, dan ini mengundang kemarahan orang Yahudi setakat ni. Setakat ni orang Yahudi yang marah, orang Islam tak marah pun. Sebab apa? Sebab orang Yahudi tuan-tuan pun tidak makan babi. Yahudi dia jaga tuan-tuan. Yahudi dia tak makan merapu. Tuan-tuan masuk, kalau tuan-tuan pernah ke negara haram Yahudi, tuan-tuan tengok di hospital mereka, orang sakit tak banyak macam kita. Orang Yahudi dia jaga. Kita ni kadang hok main ceramah, hok jual habatus soda, hok tu pun badan tengok letih. Nak berjalan pun tak boleh. Tapi sembang bab poligami darah. Aku tengok angkat kaki pun tak naik lah. Hok tu yang orang ceramah pasal makan sendiri. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, termasuklah kalau kita tengok kolagen babi digunakan sebagai mas muka, wajah, macam topeng tu perempuan duk tempek malam-malam. Itu menggunakan kebanyakannya yaknilah daripada kolagen babi. Krayon, krayon color anak tuan-tuan itu fatty acid daripada babi. Banyak, terutama daripada China. Sebab tu Majlis Ulama Indonesia yang kontrol persijilan halal di Indonesia, mereka ini dah betul-betul ke hadapan, sangat ke depan tuan-tuan dari sebahagian sudut, sehingga kita melihat dalam bab-bab ni mereka juga memeriksa sama ada halal atau tidak. Kita bukan nak paksa krayon. Ubat yang duduk ke hospital pun banyak yang mengandungi gelatin babi. Yang duduk di hospital kerajaan terlepas pun KPJ import berapa bilion ubat, semuanya tidak boleh disahkan halal. Sebab apa jadi macam tu? Adakah kita ni darurat? Sedangkan lemak sawit ada sebagai sumber alternatif. Darurat macam mana? Darurat ni tuan-tuan ulama bahas baina hayy wal mayt, antara hidup dan mati. Kita ni lemak kelapa sawit berlambak. Bahkan kita yang merupakan sebuah negara yang menjuarai pengeluaran minyak sawit dunia, mana mungkin kita nak sebut darurat? Tak apalah darurat, makan pilah ubat ada babi. Jadi ni tak kena pada anak. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kalau tengok. Tuan-tuan tengok pada slide yang depan banyak, terlalu banyak. Termasuklah sosis yang anak tuan-tuan suka makan hotdog, dia punya sarung tu daripada usus babi. Kandungan sosis itu daripada darah babi. Kajian daripada USIM, kita collect semua sampel sosis yang ada di Nilai Negeri Sembilan tuan-tuan, hanya 30% tidak ada unsur babi, yang lain semua ada. Sebab tu nak makan sosis, belilah Ramly Burger. Sebab Ramly Burger orang Islam punya, dan 1 tahun pun dia bayar cukai pada kerajaan 15 juta. Tu Ramly Burger. Bulan depan pun akan ke udara bersama dengan pegawai halal
daripada Ramli pun sahabat bi'ana lama tak jumpa Al-Fadhil Ustaz Faridah Ja'far. Kita akan berkeudara menerangkan soal halal. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, inilah cacing pita. Dan selama ni duk dengar kan, Ustaz duk abang, oh cacing pita ada dalam babi, sebab itulah babi tak boleh makan. Ustaz tu pun tak erti juga. Tuan-tuan, dalam soal pengharaman babi, kita kena melihat dan menerima secara ta'abudi. Kalau Allah Ta'ala kata babi haram, haramlah. Cuma bila kita kaji dalam tu ada cacing pita, itu benda nombor 2. Kalau tuan-tuan kata babi ni haram sebab ada cacing pita, kalau sekiranya suatu hari nanti ada teknologi yang boleh mengeluarkan cacing tu daripada babi, apa macam? Kita nak kata babi itu halal pula. Jadi babi haram bukan sebab ada cacing pita. Oh tu bakal hikmah. Bila hari ni sains periksa, oh ada cacing, oh betul, sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah. Bukan kita sebut haram babi sebab ada cacing pita. Ini tak betul. Kadang ada setengah penceramah sebut macam tu. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ni lah makhluknya bernama cacing pita ni. Ini contoh gambar. Bila mana dia duduk dalam tubuh tuan-tuan, sebagaimana kes baru di China, bila dia isteri berlambak cacing pita dalam tubuh dia, sebab dia salah seorang penggemar babi. Sebab tu hari ni China pun bila kita terangkan secara ilmiah, secara saintifik, China pun dah tak makan babi. Ada China yang anda kenal tak makan babi, dan banyak orang Sarawak pun tak makan babi dah sekarang. Sebab apa? Dia tahu haiwan ni haiwan yang kotor. Dan ni pun contoh sampelnya diambil, dan gambaran cacing pita hanya duduk dalam tubuh kita, memang kotor, jijik tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Dan bila kita sebut soal cacing pita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bakar pada suhu 1000 degree sekalipun, dia tetap tidak akan mati, susah, payah, tak salah lah. Anda pun lupa dari sudut ketepatan tu. HIV pun sama, dia punya virus 1000 dia sasa tak mati juga. Cacing pita ni pun sama. Sebab tu kalau makan dia akan duduk dalam tubuh. Jadi itu min dia. Dan yang ni ramannya syubhah. Nyanyinya tuan-tuan kena faham. Sebab tuan-tuan beli barang dia tak tulis babi, tak tulis. Dia tulis glycerin. Menatang apa glycerin? Kalau dia tulis babi sini beli-beli, oh babi haram. Makan juga kalau nampak tu memang haram jadah lah tu. Tengok jelas. Dia tak tulis tu, dia tulis glycerin, gelatin, enzim, whey. Jadi ini ramuannya syubhah. Bila sebut syubhah, grey area, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, al halalul bayyinun wal haramu bayyinun wa bainakuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi, yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, dan antara kedua-duanya, kata Nabi SAW, ada perkara yang syubhat, yang tidak pasti sama ada halal atau haram. Yang ini dipanggil sebagai grey area, benda-benda yang kritikal, yang syubhah, yang kita tak tahu sama ada halal ataupun haram. Jadi sebelum daripada nak pergi dalam menerangkan perkara yang syubhah ni, kita tengok video dululah. Kita tengok video. Malam ni pun ana ada sediakan video yang mungkin boleh mencelikkan perhatian dan sensitiviti tuan-tuan tentang soal soal halal haram yang berlaku di sekeliling tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi pertama anda nak tunjuk serbuan yang telah dilakukan oleh pihak JAKIM di The Mines, yang melibatkan beberapa premis makanan. Yang dikeluarkan oleh JAKIM dan juga Majlis Agama Islam Negeri, dan semenjak awal Januari 2012 tiada lagi premis yang boleh menggunakan logo halal dikeluarkan oleh badan-badan yang tidak diiktiraf. Ketika menyertai serbuan bersama pihak JAKIM, kami mendapati bahawa ada yang meletakkan logo halal namun masih menjual makanan terlarang, dan ada juga yang sanggup meletakkan logo halal yang didaftarkan atas nama syarikat yang berlainan. Ikuti serbuan pihak JAKIM Isnin lalu.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengadakan satu operasi pemantauan tanda atau logo halal di sebuah pusat membeli belah di Seri Kembangan, Selangor. Rondaan di sekitar premis dan gerai makanan ini bermula jam 12.30 hari. Ia disertai 10 pegawai penguatkuasa diketuai pengarah Hab Halal JAKIM Hakimah Muhammad Yusof. Operasi bertujuan memberi peringatan kepada pengusaha makanan mengenai perihal dagangan 2011 bahawa pentaulian halal hanya dikeluarkan oleh JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri. Kita berikan tempoh you hari ini saja. You kena tutuplah, carilah kertas ke apa jua, termasuk di you punya menu sebagainya. Premis ini didapati masih menggunakan tanda dan logo halal yang tidak diiktiraf JAKIM. Hasil pemeriksaan, penguatkuasa meragui makanan yang dihidangkan dipercayai mengandungi daging tidak halal. Kata produk ni halal, tapi bila kita datang juga ada name, ada form, ada yang haram ni, you boleh kena denda sehingga 5 juta. Jadi you kena bagi tahu you punya bos. Kalau you nak guna halal, kena mohon dengan JAKIM ataupun Jabatan Agama, tapi kena pastikan you tak jual bahan-bahan yang haram. Restoran makanan segera ini agak popular di kalangan warga kota. Ini Subway. Pihak berkuasa mendapati restoran ini mengguna pakai sijil halal milik syarikat lain. Okey, saya minta Ini sijil halal yang kita tak kirah lah ni. Ini badan swasta yang kita tak kirah, bukan badan kerajaan. So, yang ini kalau kita tapi untuk produk orang lain. Apabila ditampal, dia boleh memberi satu gambaran yang outlet ni mengelirukanlah outlet ni adalah halal. Sebab sebagai customer kita takkan nak pergi tengok dekat-dekat ini milik siapa sijil ni. Jadi ini sebenarnya satu kesalahan. Pihak JAKIM turut mengarahkan pekerja premis menurunkan sijil dan menutup tanda logo halal yang dipamerkan. Bermula 1 Januari 2012, penggunaan sijil tanda logo halal daripada badan-badan yang tidak diiktiraf tidak lagi dibenarkan. Pemantauan halal bukan sahaja penyalahgunaan logo, tetapi dari sudut kebersihan. Pemeriksaan dilakukan terhadap bahan-bahan atau ramuan yang digunakan dalam penyediaan makanan. Premis ini antara yang turut tidak mematuhi arahan. Tanda dan sijil halal ditampal di dinding seolah-olah mengajak pelanggan tanpa ragu-ragu menjamu selera di sini. Sebaliknya, premis ini dikatakan cuba menipu pelanggan dengan mempamerkan salinan sijil halal yang diberi kepada sebuah pusat penyembelihan ayam dan bukan kedai makan. JAKIM merampas sijil dan logo halal persijilan swasta dan sijil halal JAKIM yang disalahguna. Pengusaha gerai diarah memohon sijil halal yang dikeluarkan JAKIM. 20 premis makanan diperiksa dan didapati pekerja dan pemilik premis masih tidak mempunyai kesedaran dan maklumat mengenai sijil dan logo halal. Tindakan yang akan kita ambil adalah di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 di bawah Seksyen 28 dan 29. Tetapi pihak industri termasuk juga kedai makan ni kita bagi masa dalam tempoh setahun ni untuk mereka mengambil tindakan untuk memohon sijil halal JAKIM ataupun sijil halal Malaysia ni dengan JAKIM dan juga Jabatan Agama. Dan untuk 3 bulan pertama ni kita memberi program pendidikan kita kepada pengusaha-pengusaha makanan ini, dan 3 bulan yang kedua nanti kita akan susuli dengan amaran tentang penggunaan logo halal ini, penyalahgunaan logo halal ini, dan selepas pada itu kita akan ambil tindakanlah di bawah akta berkenaan. Ini logo halal swasta yang kita tak kira. Okay, jadi itu contohnya tu tengok serbuan dekat The Mines. Dan kalau tuan-tuan perasan daripada video yang disebutkan tadi, dan bagaimana disebut Akta Perihal Dagangan 2011. Sebab apa disebut Akta Perihal Dagangan? Sampai sekarang tuan-tuan, kita belum lagi ada akta tentang halal. Tak ada. Sebab itu yang ni tengah kita perjuangkan sekarang, dan mesti ada satu akta halal.
Dan bukan semata-mata bergantung kepada Akta Perihal Dagangan tahun 2011. Memang betul yang menipu, yang ada perkara yang haram, tetapi mempamerkan logo halal dan sebagainya boleh didenda 5 juta. Yang tu kalau tengok aktanya sedia ada. Tapi peringkat sekarang ni kita minta supaya mesti kena ada akta tentang halal. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, video banyak, jangan bimbang. Banyak video kita nak tengok malam ni. Kalau tuan balik duk takat tengok Laksamana Doremi nak jadi apa? Tengok Alibaba Abu Jalapuk, leceh. Ni benda berkaitan dengan hukum. Jadi malam ni kita tengok wayang pacak ni. Jadi bila kita sebut ramainya syubhah, pertama gelatin, kedua lecithin, ketiga gliserida, keempat enzim, dan yang kelima whey. Anda pergi satu-satu. Okey, yang pertama apa itu gelatin? Minta maaf ada kesalahan type di situ. Yang pertama, gelatin ni terhasil daripada tisu haiwan. Dia daripada tisu haiwan seperti mana babi, lembu dan ikan. Apa tujuan gelatin? Gelatin digunakan sebagai ejen penstabil dan juga sebagai ejen untuk penjelan, gelling agent, dan biasanya digunakan dalam pembuatan es krim, gula-gula, marshmallow dan kapsul. Yang terhasil daripada haiwan yang disembelih ataupun ikan adalah halal. Macam kita sebut tadi, kalau haiwan yang halal tak sembelih pun tetap haram. Kalau babi, lagilah teruk tuan. Jadi contoh-contoh, ini contoh. Ini contoh Keratan Harian Metro 25 Mac 2011. Satu warung kopi di Johor, kedai kopi di Johor, yang telah dikunjungi oleh orang Islam sejak tuan-tuan bayang 70 tahun yang lalu. Bila diperiksa tuan-tuan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah mensahkan, selepas diuji serbuk kopi, yang jadi tumpuan orang Islam itu mendapati positif gelatin babi. Dan ini kenyataan daripada Datuk Zainal Abidin Osman. Dan ini bukan fakta yang dikutip tepi jalan. Fakta kedai kopi ini jelas. Tuan-tuan pun di rumah ada kopi. Kopi tuan-tuan proses macam mana? Tuan-tuan selalu lepak di kopitiam yang mana? Yang ni mesti kena tanya, ada halal ke? Apatah lagi sekarang banyak franchise kedai-kedai kopi, Starbucks macam-macam. Periksalah tengok ada halal ke tak ada. Bukan semata-mata Starbucks apa semua, banyak lagi. Hari ni tuan-tuan kena tengok, sebab ini isu. Sebab tu anda sebut, kalau main sekok babi masuk dalam masjid, confirm semua lari. Yang pertama nak lari aku lari awal-awal. Sebab apa? Jelas babi haram. Tapi macam mana soal ni? Soal warung kopi, kedai kopi, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Dan ini juga keratan daripada Harian Metro 14 Ogos 2011. Ini lagi bahaya. Ini kenyataan daripada Profesor Syed Azhar Syed Sulaiman, yaknilah Dekan Pengajian Sains Farmasi USM, menyebutkan bahawa ubat haram masih berleluasa tanpa undang-undang mensyaratkan pelabelan produk ubatan haram atau halal. Dan sekarang ni belum ada, menyebabkan masyarakat kurang waspada ketika mana menggunakan ubat. Pernah bila mana syarikat Halajal mula-mula bertapak dalam negara kita, anda tanya dia, sebab waktu tu hanya Halajal yang membekalkan kapsul halal. Bila kita tanya berapa persen yang Kementerian Kesihatan ambil, dia punya pengarah urusan jawab cuma 10%. Sekarang ni betul dah ramai. Jadi tuan-tuan bayangnya, tuan-tuan makan kapsul ubat di hospital tu, itu daripada gelatin apa? Ini bukan nak menakut-nakutkan, ini soal yang realiti yang berlaku. Dan siapanya mesti dipersalahkan, siapanya mesti bertanggungjawab, siapanya mesti menjawab isu ni. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kalau melihat disebut oleh beliau, berdasarkan ujian dilakukan, kami dapati boleh dikatakan banyak ubat dalam pasaran di negara ini diperbuat daripada campuran unsur babi. Bahagian babi ini pula bukan hanya membabitkan penggunaan gelatin, sebaliknya semua bahagian daripada kulit babi, bulu babi, kelenjar pituitari babi, pankreasnya, ususnya, otaknya, plasmanya, sehinggalah pada hempedu babi. Yang ni banyak yang duduk dalam ubat. Dan kemudian ini kenyataan dalam parlimen yang disebut oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khairul Baharudin.
pada 27 April tahun 2011 memang betul kan, akuan daripada menteri sendiri menyebutkan kan bahawa mesti berwaspada dengan ubat-ubat kapsul gelatin babi ini. Ini kenyataan dalam parlimen kan, bukan kenyataan sebarangan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ini 2012, hospital beri ubat haram kepada seorang businessman Datuk Hanafiah Umar. Dia kena cerit-berit, dia pergi dekat satu hospital dekat Hulu Kelang, diberikan ubat. Bila tengok tuan-tuan, rupa-rupanya ubat itu mengandungi gelatin babi. Jadi kita ni apa macam kan, ubat dekat rumah pernah periksa kan, pernah periksa tu sakit lagi teruk, bukan makin sakit lagi teruk kan, sebab apa? Masuk benda yang tidak elok dalam tubuh dah. Ini realiti. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ini paling hebat ni yang nak sebut tadi ni, darah babi dalam puntung rokok. Cuba angkat tangan siapa esok rokok malam ni, mampu tak angkat? Angkat aku nak tengok kan. Ini darah babi dalam puntung rokok. Ini disahkan, ni kajian akademik kan, disebut kan. Sebab tu tuan-tuan, kajian ni menyebabkan banyak penganut Yahudi marah, sebab Yahudi tak makan babi kan. Yahudi dia jaga macam yang sebut tadi. Sebab tu orang Yahudi marah. Orang Melayu selamba dek isap rokok tak ada masalah. Bahkan ada seorang alim fatwa negeri Kedah, sebelum pergi kuliah dia isap rokok dulu. Sampai masjid dia isap rokok. Orang tanya, Tuan Syekh, Kedah memfatwakan rokok adalah haram, yang Tuan Syekh hisap masa apa? Dia kata untuk hempah haram, untuk aku makruh. Tu nama dia apa? Haram jadah nama dia. Tu masalah tu. Mana boleh macam tu? Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, benda ni kena clear. Selaku seorang alim fatwa negeri, dia kena bertanggungjawab. Jangan main-main. Orang awam tengok kan, hari ni tuan-tuan isu rokok ni bukan makruh lagi dah. Kau dah sampai keluar kajian yang mengesahkan dalam putu rokok ada darah babi, ini bukan makruh lagi dah. Betul Azhar Idrus kata makruh. Sebab apa? Mungkin dia tak tengok kajian ni. Kalau dia tengok kajian ni, dia pun akan berpandangan sama sebagaimana oleh fatwa kebangsaan dan oleh fatwa negeri masing-masing. Sebab apa? Memang benda ni jelas. Jadi sebab tu benda-benda yang macam ni mesti berhati-hati. Nak isap, tolong jangan isap rokok-rokok Winston, Marlboro ke Dunhill ke Dunhull ke apa kan. Isaplah ranting pokok cucuh, tak mau menyala cucuh kan, celup dengan minyak gas, terbakar dengan orang-orang sekali. Senang kan. Apatah lagi bila kita sebut rokok, sudah tentu persennya kembali kepada kantung-kantung Yahudi. Jangan semata-mata boikot McDonald, jangan semata-mata boikot Burger King. Yang tuan-tuan isap rokok tu apa kejadahnya? Sumbang pada Yahudi, bunuh orang Islam. Sedarlah sama. Ini demonstrasi Palestin bukan main lagi. Kutuk Bush, kutuk Obama, tapi dekat mulut dia tu muih keluar asap rokok tuan. Tu tak nampak pula kan, balok rokok daun lah senang kan, ambil dos serih apa cucuh. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, jadi banyak. Ni contoh jeli kulit babi yang mana ini pun penedaran daripada haram itu. Ni lama 2007 dulu disebut bagaimana gula-gula getah yang berlambak di pasaran pun banyak menggunakan pakai gelatin babi kan. Kalau kita nak sebut banyaklah bab gelatin ni. Yang keduanya pula lecithin. Lecithin ini ialah kandungan lemak dalam tisu haiwan, tumbuhan dan juga kuning telur. Diekstrak daripada kuning telur, kacang soya dan lemak haiwan. Diguna secara komersial sebagai ejen emulsifier, pengemulsi dan juga pelincir. Dan lecithin yang terhasil daripada haiwan sembelihan, tumbuhan ataupun telur adalah halal secara umum, secara general dan halal. Dan contoh-contoh yang ni dulu mungkin jadi isu bila disebut kod E, tuan-tuan akan kata haram. E bukan ada babi. Maksud kod E itu adalah Eropah, Europe. Nya tuan-tuan kena tengok kod E400 sampai E499, kerana ini melibatkan benda kritikal dan stabil emulsifier. Yang lain tak jadi masalah. Bukan bila tengok ada kod E, ni tak boleh makan. Ni budaya jahil dalam masyarakat kita. Dia banyak dengar kata, dengar. Dia dengar orang ni habaq lagu ni, orang dengar habaq lagu ni. Ilmu tidak ada. Dan sebab tu E nya tuan-tuan kena tengok kod E bermula 400 sampai 499. Kalau ada, tuan-tuan kena cek, tengok apa sumbernya.
Yang sembelih ke, yang cekbar ke, yang mana satu kena tengok. Jadi bukan semua qut'i adalah haram, tidak. Jadi emulsifier ni, tujuan emulsifier mengekalkan minyak dan air supaya bercampur, dan stabilizer penstabil mengekalkan emulsi percampuran minyak dan air dalam makanan berbentuk emulsi. Jadi itu tujuan stabilizer. Jadi nak mudah faham secara umumnya. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah yang ni gliserida. Bunyi pun geli lah. Tak ada bincang, bunyi pun geli dah. Jadi gliserida ni pun sama, dihasilkan pada sumber tumbuhan dan haiwan, diguna secara komersial sebagai bahan pengemulsi. Contoh makanan yang menggunakan gliserida: aiskrim, gula-gula getah, lemak dan margarin. Kalau daripada haiwan yang disembelih macam kita sebut tadi adalah halal, yang tak sembelih haram lah. Jadi banyaklah kalau kita sebut soal gliserin semua ni. Contoh ni tengok. Ni tambahanlah tambahan. Kalau slide tadi ni lebih tumpu pada makanan. Ni contoh kosmetik. Kosmetik lemak manusia. Ni berlambak tuan-tuan. Peladang orang asli di Peru jadi sasaran sindiket kosmetik haram antarabangsa. Ni didedahkan oleh akhbar Cosmo. Ni keluar. Contoh ni tengok, lemak manusia berapa harga? RM50,000, 820 1 liter. Makmal kosmetik di Eropah didakwa terlibat dalam menghasilkan kosmetik yang mengandungi lemak manusia. Tu contoh. Kosmetik yang kita pakai ada halal lah. Cuba tengok kosmetik yang bini tuan-tuan pakai ada halal. Company mana buat? Tengok. Ni kita pakai comel-comel main masjid, tempel benda haram. Sembahyang nak khusyuk macam mana? Nak boleh pahala macam mana? Allah nak terima macam mana? Baca Yasin malam Jumaat bagus. Cuma tadi anda tak sempat, datang lambat. Kalut tengok, cek balik slide supaya tak ada benda yang silap bila anda sebut pada tuan-tuan pada malam ni. Jadi baca Yasin, Yasin jaga. Tapi soal halal haram sebab apa tak nak jaga? Benda-benda ni. Baguslah baca Yasin daripada tak baca langsung. Jangan jadi macam Wahabi. Wahabi ni payah. Ini bid'ah, ini bid'ah. Yang mampu baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi. Yang lebih afdal, yang lebih baik lagi. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ni, kosmetik ada lemak babi. Banyak yang dibawa masuk daripada Thailand, dijual di pasar raya dan kedai ubat. Ni pada orang perempuan ni. Nak cantik sangat sampai terbakar terus kulit muka. Nak sangat cantik. Hari ni banyak benda-benda yang berbahaya yang ada dalam bahan-bahan kosmetik. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ini seterusnya enzim. Enzim adalah kandungan protein yang terhasil daripada haiwan dan mikroorganisme. Digunakan secara meluas dalam pembuatan keju, makanan bayi, produk tenusu dan minuman jus. Yang terhasil daripada haiwan yang disembelih halal. Dan begitu juga mikroorganisme yang halal adalah halal. Jadi contoh enzim. Ini contoh berbola ikan perut babi. Ni pun tak jauh. Mungkin di Langkawi sampai. Kelang di mana? Di kepala batas. Berbola ada perut babi. Benda-benda yang melibatkan enzim. Tuan-tuan perempuan sekalian, lagi contoh ni cheese. Kena tengok. Air-air untuk usus budak-budak tu. Vitagen. Apa lagi? Soft bite. Lagi apa lagi? Yang kadang-kadang menggunakan mikroorganisme. Lagi banyaklah minuman-minuman tertentu dan jus yang dihasilkan menggunakan enzim. Jadi yang ni juga kena tengok. Kemudian whey. Whey adalah produk sampingan yang dihasilkan semasa pembuatan keju. Dan plasma tenusu ini terhasil apabila berlaku pemisahan dadih daripada susu ataupun krim. Dan enzim rennet digunakan bagi proses ini. Dan rennet adalah enzim yang mungkin terhasil daripada usus haiwan yang tidak halal. Dan whey digunakan dengan meluas dalam pembuatan bakery, kek, aiskrim, makanan haiwan ternakan dan suplemen nutrisi. Jadi sambut birthday cucu bukan main. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Hok babi duduk dalam kek tu duduk menari semua. Sonok dia tengok Pak Haji sambut birthday cucu. Wah dalam kek tu adanya whey daripada babi. Jadi benda-benda ni kena tengok. Jadi tu yang tu enzim Pepsi rennet. Yang tu tuan-tuan boleh tengok pada slide.
yang ada dimasukkan. Ini contoh mentega DNA babi. Contoh-contoh mentega yang ada di pasaran yang menggunakan kedai kek yang menggunakan mentega yang ada DNA babi. Dan juga memang banyak kedai kek, kedai roti yang menggunakan DNA babi secara berleluasa. Jadi kena tengok di Langkawi ni ada kedai kek berapa buah. Jangan topi beli, topi makan. Periksa, tengok ada halal ke tidak ada. Kita pengguna kena jadi pendesak. Kalau tuan-tuan tak beli, dia tanya sebab apa tak beli? Tak ada halal, aku tak nak beli. Akhirnya dia pun terpaksa minta saja halal. Tu kaedah lah. Ni kadang-kadang restoran seafood nya Cina pun kita faham juga. Kalau pergi tengok Wonder Wonderland, faham semacam janji sedap. Orang Melayu ni kira sedap, janji sedap. Itu masalah dia. Mengenepikan soal halal haram dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kena tengok. Langkawi ni tuan-tuan, pulau pelancongan. Sebab tu tanggungjawab kami ni berat, ana letih. Kita punya sukarelawan tak banyak, ana pun pada bebas. Jadi banyak kerja tuan-tuan. Sebab tu ana minta bagi pihak PEHMA untuk kita tumpu di utara. Dan setakat ni PEHMA membenarkan dan ana tengah buat susun beberapa program. UKM kita akan lead di Kedah, terutama di Langkawi. Sebab Langkawi ni hotel saja berapa banyak tuan-tuan. Isu halal haram ni sangat kritikal di Langkawi. Sebab ini imej negara ni pulau pelancongan, bukan boleh dibuat sebarangan.